Jadi saya nak tunjuk InDrive punya, saya punya performance ya. Okey, ni hari raya hari raya pertama. Hari raya pertama lepas maghrib bukannya. Okey, hari raya pertama lepas maghrib 4 orders 95 km. Dia average dia 1.3 ringgit sekilometer. Jadi saya punya pendapatan 127 lah. 4 order. Berapa kilometer jalan? 100 kilometer. Jadi kira dalam kalau 1 kilometer RM1, saya dapat lebih sikit lah, RM27. Tol ada ke semalam? Masa hantar daripada Bentong ke KL, tol lah itu sebenarnya tak berapa untung lah, sebab ke 70 km Bentong KL 70 km, tapi dia charge RM40 je. Tapi saya ambil lah juga sebab ke apalah, kesian lah kan dia nak balik kan. For 127. Okey, yang lepas daripada tu start lepas 12 malam sampai esok raya kedua di jalan raya. Tapi banyak rehat juga lah, banyak rehat, banyak makan, berhenti makan. Kena blok 2 jam lah, 2 kali kena blok. 2 kali kena blok, jadi 2 jam lah. Jadi saya buat Grab. Buat Grab pun tak banyak, tak apa, RM10 tu hampir RM20, RM30. Tapi total 11 orders. Paling jauh daripada Setapak ke mana? Ceras Mas. Belakang area kampung Balakong, kampung Cina Balakong belakang tu. Lepas tu patah balik daripada Balakong ke tengah Jalan Pudu, Bukit Bintang. Itu paling jauh lah, Ceras Mas. Jadi tengok average dia RM1.93 sekilo. Saya punya total kilometer 100, dapat 198. Jadi kalau anda kata macam tu, kira macam lebih lah, dapatlah extra 98 kan. Tak ada tol semalam, tak ada tol, ada kot, tak ingat. Yang Ceras Mas tu tak banyak, satu tol je, tol sebelum Hulu Langat kan. Itulah pengiraan dia. Ada history tu, history tadi kan, yang tadi yang saya daripada pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang, saya 2 kali kena blok 2 jam. Lepas tu saya rehat, lelap sekejap kan, sebab semalam tak dapat tidur pun. Tak dapat tidur, jadi saya lelap lepas Zuhur sampai 10 asar. Lepas tu on Grab pun tak banyak. Yang last tu dapatlah daripada Melawati nak balik ke kampung Jalan Lama Gombak nak ke Pahang. Jadi saya terus balik ke Bentong lah lepas tu. Tapi rehat di Genting Sempah. Semalam memang banyaklah kereta yang nak balik ke KL. So inilah InDrive punya performance. Jadi boleh kata semua ni kira fair lah. Saya rasa okey lah. 23 km dapat RM50. Yang TRC ni 10 km 24. RM32. Ini dari Bukit Bintang ke PPRT, PPA Kampung Ibar ni dekat Kinrara, dekat Bukit Jalil. 17 km RM32. Tak sampailah RM2 sekilo, tapi okey lah, still okey. Takkanlah 17 km RM20 saja. Tol tadi ada sekali tol kan, RM2.50 ke bawah, RM1.60 kan. Jadi 18 km RM32. Okey tak okey? Puas hati kan? So InDrive saya okey lah, puas hati lah.
lah, tapi kat area KL lah. Dan juga macam semalam apa yang nak pergi Berjaya Hill tu, saya cancel lah kan. Sebab aku fikir-fikir ni awal sangat nak balik ke Bentong kan. Nak balik ke Bentong, jalan jam orang nak balik Tuan Rumah. Jadi lagi rugi lah. Tapi still dari segi rate tu, tambang tu okey lah, puas hati lah. Daripada Grab tak puas hati lah. Okey, apa lagi nak cerita. Steer Sky Resident RM14, 4km RM14. Okey kan, 5km dekat je dapat RM14. Orang nak bayar kan, orang nak bayar extra. Ni kita, why not kita guna InDrive banding dengan Grab ni. Kita nak kena tengok lah berapa ringgit kan. Baru kalau kita tak puas hati, cancel, kena block pula. Dah ni baru Grab, handphone lagi satu, Grab RM3 je lah, tak nak lah, cancel. Malah bukanlah kata apa kan, bukanlah nak kutuk Grab kan, tapi kita nak buat kerja. Saya kena saman 200, tak pasal apa dah. Dah lah insurans naik 500. Itu tak tahulah apa cerita. Insurans e-hailing naik 500 jadi 1000. Ni banyak model lah, kita kena cari balik kena kerja gila je. Ni InDrive, kalau duduk tengah KL, kalau duduk dekat area Setapak tu pun kita boleh dapat. Semalam hari Ahad, banyak ada beberapa yang nak pergi Port Dickson, nak pergi Johor. Kita boleh tengok harga tu, rasa okey lah, berbaloi lah, ada lah. Tapi mungkin lah tak sampai RM2 sekilo. Jadi ada ekstra sikit lah. Katakanlah Port Dickson tu ekstra dalam RM20 lah. Maknanya berapa kilometer semalam lupa dah. Katakanlah 100 kilometer. Jadi tambang dia tu starting paling rendah dalam 100 gitulah kan. Jadi tak ambil kira tol lagi InDrive ni. Jadi kita kena offer lah yang tinggi lah, up kan, maksimum. Sebab ke tol kita kena bayar. Takkanlah kita nak ikut jalan lama pula kan. Passenger tak puas hati pula. Jalan pun belit-belit nak pergi Port Dickson ni kan, muntah pula dalam kereta, tak pasal kan. Jadi dah kalau duduk tengah KL tu, order ada banyak. Dia punya susunan tu saya tak boleh nak tunjuk lah, sebab ke saya sekarang kat Bentong. Jadi tak ada lah. Dia disusun mengikut, dia list order disusun mengikut ini order history. Susunan orders InDrive disusun mengikut siapa paling dekat sekali. Kita berada di mana sekarang. Contohnya kita berada di Setapak lah. Semalam saya di Setapak, area Setapak yang banyak kondo tu. Jadi saya boleh ada banyak order. Yang paling jauh saya boleh tengok order bawah 10 km lah. Jadi maknanya kalau kita tengok tu, ada kata 10 kita nak pergi ambil passenger tu 10 km. Dia nak pergi tu berapa kilometer? Harga berapa? Harga boleh cover tak dengan tol sekali? Kan? Jadi kita offer. Kalau passenger tu nak, lah. Jadi kita boleh tengok benda tu. Kalau kita tak nak, kita biar je. List tu akan tetap ada selagi ada passenger tak dapat order, ataupun selagi dia tak cancel. Dia beza dengan Grab kan. Grab ni kita dia offer, kita kena tengok harga. Kalau tak berbaloi, tak nak ambil lah. Okey, yang nak pergi airport pun ramai semalam. Saya rasa okey lah, boleh tahan lah. Sebab kita boleh yelah, boleh kira lah. Kita ada masa lah. Kita bukan kena respon dalam masa 3 saat. Dalam Grab kan, kita nak tengok harga ni berbaloi tak. Kalau kita respon, tiba-tiba dia cakap ni tak berbaloi lah, cancel, dah kena block. Kalau InDrive ni kita tengok dah. Macam semalam ada banyak yang nak pergi Port Dickson. Ada 2-3 lah nak pergi Port Dickson. Okey ya, kalau nak daftar sebagai InDrive, boleh lah ambil link. Itu
nanti kita boleh lah sembang, saya boleh lah